Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wa lam tisamiyya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tamu-tamunya syukur pada Allah. Dengan izin dan rahmat dia, hari ini kita sambung hadis dalam kitab Bulughul Maram, muka surat 292. Kita ambil di bawah tu, kita naik. Walaupun kita dah ambil dah, sikit kita patah balik. 292 hadis 596 tu kan. An Abi Ishaq, cerita berkenaan dengan anna Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid dia kata adkhalal maita. Ibnu Ishaq duk cerita tentang, ataupun Abu Ishaq cerita tentang Abdullah bin Yazid memasukkan mayat atau memasukkan mayat dalam liang lahat. Cara nak masuk dia kata min qibali rijl, turun kaki dulu. Bukan kita turun, kita yang kita duk buat, cara kita duk buat ikat tali turun bagi macam tu. Yang tu bukan cara kita. Itu bukan cara kita. Kalau buat macam tu pun bukan cara kita lah, senang kita sebut. Pasal agama duk bagi tahu kat kita. Abu Ishaq duk kata aku tengok sendiri dia cara dia masuk. Ada khala min qibli rijl, turun kaki condong sikit. Ni kata liang lahat macam tu sikit je. Ada faham bukan ini macam? Dia pegang tali kiri kanan buat masuk macam tu. Nampak tak? Nasib baik kita ni bukan kategori raja ke siapa ke. Dia tak buat turun macam tu. Syukur kita ni Allah tak bagi jawatan tinggi, tak buat turun macam tu. Kalau tidak mayat kita nak berturun macam tu. Agama kata nak masuk liang lahat, yang kita nak doa dekat dia, wa wasi' lahu qabr. Ya Allah bagi peluas kubur dia, wa nawwir lahu, bagi peluang kubur dia, bagi nur dekat kubur dia. Ikutlah cara ni. Pasal kita doa dekat mayat dan kita ambil dah. Ada 4 benda yang kita doa pada mayat. Ya Allah ampun dosa dia kan. Allahumma fil li Abi Salamah, hadis tu. Kalau bapa kita nama Ahmad, Allahumma fil li Ahmad. Jangan hafal hadis tu bulat-bulat. Kalau kita hafal di bulat-bulat, mak kita nama nama Salmah ke apa ke, Zainab, dia duk baca Allahumma fil li Abi Salamah. Kalau saya kawan tu nama Salamah, Abu Salamah, nampak tak? Oleh sebab tu doa ni kita minta ya Allah ampunkan dosa Ahmad satu. Yang keduanya, yang kita nak doa dekat si mayat bila masuk liang lahat ni, kita kata apa? Warfa' lahu darajatah, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat yang si mati ni duduk di kalangan orang yang soleh, orang dapat hidayah. Allahu akbar kabira. Yang ketiga, wa wasi' lahu qabr. Kubur dia bagi luas lah ya Allah. Kubur dia bagi luas ya Allah. Jangan kau sempitkan dia ya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi, Nabi kata dia masuk liang lahat, himpitan kubur bagi dia kurang. Yang ketiga Nabi kata apa? Wa nawwir lahu, wa nawwir fi qabrih. Minta-minta kubur dia ni ada nur, ada cahaya untuk dia. Allahu akbar. Amalan ni kita buat esok ni, masuk dalam kubur bercahaya. Bukan dulu dipertunjuk gambar kubur, cahaya kubur tu. Tak tahu kat mana main internet, mana main, kita pun tak tahu, nampak tak? Kita tak boleh nak percaya benda tu. Nampak tak? Kita kata ya Allah kubur orang soleh, dia terangkat, dia pi merata-merata dia pi. Kita tak tahu semua tu. Gila-gila tu semua kita tak tahu. Kita nampak satu benda yang kita tak tahu, jangan kita duk forward dekat orang. Jangan kita duk hantar dekat orang. Hak merepek ni banyak. Nampak tak? Jangan duk hantar dekat orang, nampak tak? Oleh sebab tu
Kita nak masuk liang lahat ni tanda nak masuk di situ tu sama ada satu lubang daripada lubang neraka ataupun taman daripada taman syurga. Betul tak? Semua kita ni nak mati. Cuma duk tunggu hari dia, duk tunggu waktu dia. Kalau kita buka diary, duk tengok kawan aku yang main kuliah, yang ni dah pergi dah. Yang ni dah pergi dah. Yang dia pergi tengok tu, aku ada lagi. Dengar hati kata, malaikat dia kata, hang standby hang. Hang standby pada. Oleh sebab tu, ialah nak masuk di situ, kita buatlah cara bagi betul. Asal agama duk ajar kat kita, nampak tak? Apa benda yang main nas? Dalil yang main. Nas main, dalil main. Dengan jelas-jelas. Benda tu kita usung dekat diri kita, kita nak beramal. Satu benda yang tak tahu main kok mana ni, yang tu kita gatai nak buat. Contohnya bila main bulan Rejab. Bulan Rejab ni Syahrul Hurum. Nampak tak? Ada 4 bulan haram kan? Quran sebut. Zulkaidah, Zulhijjah, ada lagi satu Muharram, lagi satu campur dengan apa? Rejab lah. Nampak tak? Tiga ni dia serangkai, satu lagi Rejab. 4 bulan. Bulan ni apa kelebihan dia? Bulan haram. Bulan Tuhan kita jangan bergaduh, jangan berkelahi. Tapi sayang bulan ni juga berlaku pilihan raya. Cukup punya celaka. Nampak tak? Kalau ikut Islam, bila mai bulan Rejab ni kita tak usah buat segala pilihan raya, semua tak boleh buat. Kalau perang pun kena berhenti. Bila berlaku perang, tolong berhenti, hormat bulan Allah Ta'ala. Bulan ni, ya Allah, kita nak buat bulan pilihan raya. Allahu Akbar. Kalau benang pun macam tak benang. Ada faham ke? Ya Allah, pada Allahu Akbar kabir. Yang kita tahu bulan Rejab tu, yang tu saja dalil dia. Itu saja dalil. Yang kata tarikh bukan Isra Mi'raj, ya setengah. Kebanyakan ulama kata berlaku Rejab. Ada ulama kata Syawal, ada mengatakan lagi Ramadan. Itu pendapat. Bulan Rejab ni kita ustaz sendiri tak tahu apa kelebihan dia. Yang kadang-kadang SMS mai kat kita ni banyak sangat-sangat tanya ustaz. Kita puasa awal sampai ke-5 pahala macam ni. Puasa 10 hari banyak macam ni. Puasa tengah-tengah aku tak tahu apa pun. Kalau dia cerita berkenaan dengan 5 hari puasa Rejab, fadilat dia macam ni. 15 hari macam ni. Masalahnya Nabi tak pernah berpuasa dalam bulan Rejab. Hadis punya berlambak. Kalaulah ada hadis, kita kata ahlan wa sahlan. Tak pernah ada benda tu, tak pernah wujud. Ada faham ke? Kalau ada kita share sama-sama. Takkanlah imam-imam ulama hadis tak boleh usung mai kat kita, tak boleh himpun mai kat kita satu benda amalan yang Nabi buat dalam bulan Rejab. Takkan mereka tak boleh buat mai kot. Tapi mai tang kita boleh husung mai. Dahsyat. Masyarakat kita ni satu benda yang dahsyat. Yang ulama tak pernah jumpa, kita jumpa. Ini kelebihan yang ada pada masyarakat kita. Nampak tak? Satu benda yang special. Dia buat mai kot mana pun kita tak tahu. Kadang-kadang dia SMS tu dia punya berjelah. Ni nas ni macam ni. Daripada siapa? Fitnah kita buka dalam buku Sahih Bukhari, Muslim, ni semua ni dia tak pernah usung mai cerita kat kita. Mai tang kita cerita macam ni, puasa pertama macam ni, macam bulan Ramadan esok ni nak mai benda yang sama. Puasa pertama, tapi itu dah penama pihak JAKIM atau Majlis Agama Islam dah larang kita pergi lekat di mana-mana duk cerita. Fadilat pertama puasa dapat apa, pertama dapat telur, lepas tu dapat telur apa, lepas tu dapat apa. Merepek benda tu. Agama tak pernah cerita. Pasal Allah kata mana-mana orang yang puasa dalam bulan Ramadan, wa ana ajzibi. Bila puasa dalam bulan Ramadan, pahala aku nak bagi. Allah rahsia tentang pahala bulan puasa. Salah satunya hasil daripada kita jaga puasa dalam bulan Ramadan. Tuhan kata liqa rabbak. Kita buka puasa tu, Tuhan dah janji dah. Hang akan jumpa dengan aku. Hang akan tengok pahala yang hang puasa kerana aku nanti belakang hari nanti. Allah tak cerita tentang kelebihan tu. Macam Melayu dia cerita macam-macam. Dapat telur. Lepas tu dapat anak ayam. Wah debu kan hang. Allahu Akbar kabira ya Allah. Pasal tu ya Allah, amalan-amalan yang berlambak yang kita duk mengaji ni sahih, itu pun kita tak mampu buat. Kita duk mengaji bab mayat ni. Esok ni terpesan ke anak kita, tengok dalam kitab ni kata aku mati, nak bagilah kubur aku nak masuk liang lahat ni baik. Ambil mayat ni masuk belah kaki sikit tu, terjun macam tu, dia kata min qabli rijl qabr
Waqala, maka kita pun kata waqala hadza minas sunnah. Hadza minas sunnah. Sahabat sebut hadza, yang aku buat ni daripada sunnah Nabi, yang Nabi buat. Bila sebut hadza minas sunnah, ini perbuatan Nabi. Nabi duk suruh kami semua kalau masuk mayat condong macam tu. Bukan dia ambil tali dan nampak tak? Tapi kita tak boleh salah lah mufti. Kita ustaz, tu mufti duduk depan pun tak tegak. Hari orang mati, hari tu nak tegak kat ustaz sendiri, tak tegak, nanti jadi kiamat. Pasal dia dah susun dah program. Mufti ni main tukang duduk atas tingkap mengkuang baca doa saja. Dia panggil mufti mari sini. Cukup waktu, okey. Ini tukang buat turun. Ini tukang kambuh. Dia susun dah orang dah nampak tak? Kita nak masuk campur pada masa tu, dia jadi apa ni? Kami dah susun semua, takkan kita nak beletak. Minta maaf, jangan ambil tali, buat turun macam tu. Dia timai satu macam punya apa nama? Kiamat waktu tu. Bukan ustaz-ustaz tak mau tegur, bukan orang alim tak tahu, dia tahu. Tapi program tu dah disusun, dah siap dah. Duduk, lepas tu upacara, apa nama? Upacara pilempang bunga. Nampak tak? Dia dah susun siap-siap dah. Yang berhormat dilempang bunga. Kalau mayat tu tahu, dia keluar main, dia duku kita. Ya Allah. Dia kata apa benda hampa duk buat ni, apa benda hampa duk buat kat aku ni. Ikutlah ya Allah, nampak tak? Bila mai bab-bab berkenaan dengan agama ni, kubur tu kita kaitkan diri kita dengan agama. Pasal Nabi pun pergi kubur, Nabi pun kebumikan apa nama sahabat dia. Kita ikutlah cara tu, nampak tak? Hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahu Imam Abu Dawud. Kita dah ambil benda macam mana ulang-ulang sikit saja sementara menunggu Dave, kan? Ambil tempat, takut termengah-mengah. Tangga naik, bukan main tangga, kan? Daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia kata, Pak, ini Nabi SAW. Abdullah bin Umar ni, anak Sayyidina Umar, dia nak cerita tentang diri Nabi SAW. Apa dia? Dia kata, idza wada'tum mautakum. Ustaz tak apa nampak, dia salah tegur ni. Idza wada'tum, kalau kita letak, dia kata, mautakum, bila kita letak mayat, dah masuk dah. Elok kita turun, elok letak, dia kata, mautakum fi qubur, masuklah kubur, maka dia kata faqulu. Ramai-ramai Nabi suruh kata. Yang mai tu elok-elok masuk, kita kata bismillah wa ala millati rasulillah. Abdullah bin Umar kata, menjadi tabiat Nabi duk cerita kat kita, bila kita letak saja mayat tu di dalam perkuburan dia, maka kita kata bismillah dengan nama Allah. Mayat ni mati atas millah, atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita praktik macam tu. Praktik macam tu. Hari ni hadis yang baru. Muka surat 293 598. An Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ni dia adalah isteri Nabi. Kita tak boleh pelekeh kat dia, kita tak boleh buat lebih kurang dekat dia. Pasal ulama meletakkan kedudukan di antara semua perempuan dia yang paling tinggi sekali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lepas tu Abdullah bin Abbas. Lepas tu Anas bin Malik. Aisyah radhiyallahu anha. Barulah Jabir bin Abdullah. Susunan menunjukkan kita tak boleh lempak Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang tak boleh dengar langsung hadis Aisyah ni, automatik kita tahu dia ni ghaflah. Kita ada di zaman-zaman penghujung macam ni, dia tak boleh tahu hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Allahu akbar. Allahu akbar. Aisyah ni penentu. Lepas Nabi mati, semua sahabat Nabi merujuk dengan Nabi. Wahai Jabir, pergi tanya Aisyah. Apa Aisyah? Semua di kalangan sahabat Nabi menjumpa Aisyah radhiyallahu anha. Lepas Nabi mati, rujuk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Jabir, pergi tanyalah Aisyah. Satu-satu benda berlaku, dia tanya Aisyah, dia refer dengan Aisyah, dia rujuk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nak bagi lengkap agama, nak bagi cantik agama. Di kalangan isteri Nabi, dia perawi kita letak. Dia nak cakap masalah agama ni Aisyah radhiyallahu anha. Ada anak, kita ada anak perempuan, seorang anak bubuh Aisyah, kok jadi macam ni. Mana nak tahu? Bila bubuh anak kadang-kadang merambu nama. Nama orang perempuan ni berlambak hak. Betul tak? Berlambak hak. Nama-nama yang soleh ni berlambak hak. Kita bibuh satu nama yang syurga pun tak tahu nama dia di mana.
Nak masuk syurga. Ahli syurga pun tak ada nama macam tu. Bubur nama mak, bapak dia campur dengan tok, nama anak Kandos. Allahu akbar, ya Allah. Bubur satu nama yang elok. Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Aisyah, Nabi SAW, Nabi bagi ingat dekat kita orang yang nak menguruskan mayat, orang yang nak angkat mayat, orang yang nak memandikan mayat, orang yang nak buat lebih kurang dekat mayat ni. Nabi pesan, Nabi kata apa? Kata Aisyah, kasrul azmi al-mayt ka kasril hayy. Mana-mana orang, ya Allah, betul? Kan hadis tu? Kasrul azmi, maksudnya orang yang pernah bagi patah. Al-mayt, orang bagi patah. Salah tengah-tengah duk bagi mana? Patah dia. Kasar nampak pasal tu dalam masyarakat Melayu dalam bab ni memang fantastik. Mai puak-puak Arab, Allah la 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 la. Mai puak-puak Arab ni subhanallah, dia punya ganak. Yang tu tak dapat kat dia. Yang tu tak dapat dekat dia, nampak tak? Tuhan bagi kat kita jenis apa nama? Bab mayat ni, kita duk tengok kita memang cemerlang. Tapi kita pula bagi mandi lama. Kalau kawan tu ada penyakit apa, mampus duk terketak-ketak. Cuba orang bagi mandi kita 2-3 jam, apa jadi? Orang ambil ayak juruh je. Tambah pula main musim pula apa nama? Sejuk, tak boleh. Cukup dapat cukup ni ambil ayak corak. Ni ayat 3, ayat timba, ayat 6, ayat 7. Kepala otak hang. Macam-macam ayat kita buat benda-benda ni ada. Itu semua adat kita. Kita dah baru ni kita dah ambil dah macam mana cara-cara bagi mandi mayat. Cukuplah. Dia juruh kawan tu sampai jadi biru kawan tu, nampak tak? Mayat tu punya elok, ya Allah, itu jadi berubah pasal duk corak ayat kat dia. Nabi kata dah cukuplah, ighsilnaha salasan am khamsan, kan kita baca hadis tu. Bagi mandi nampak tangan bagi mandi kat dia. Allah, kita kalau bagi mandi je mesti 2 jam berjam-jam. Nampak berjam-jam. Kita pi korek perlu otak apa? Dia ala kadar sudah. Sampai ulama tak membenarkan kita jolok, tak boleh kat luar-luar action. Biar tergelik kalau dia hidup geli. Apa dah? Nabi kata, ya Allah, orang yang kita bagi mandi mayat ni macam orang hidup. Bila dia patah, Nabi kata, tengok, kasrul azmi al-mayt ka kasril hayy. Orang yang bagi patah apa nama mayat tu seolah-olah dia tu macam hidup. Sakit kita tu patah tu macam tu dia sakit. Hukum dia berdosa. Hukum dia berdosa bagi orang yang urus dia. Pasal tu bagi mazhab, kalau kita betul-betul ikut Syafi'i, Imam Syafi'i pun tidak membenarkan kita usik mayat nak bersih dia. Atas-atas ni tak payah buka mata dia, corak ayat. Dia lemah. Kita tak boleh dia corak ayat. Kalau nak basuh, nak mandi sekalipun, ambil satu kain ke apa kan, nak jurah ayat macam ni, jurah. Macam tu. Jurah dia. Ni pergi jolok macam tu. Hang nak mampu. Dia kena buat satu kain tangan dia buat tangan macam ni, dia buat ayat macam ni. Muka dia. Jangan dia pergi jolok terus. Ambil satu kain ke apa kan, beradab dengan dia, kawasan utamanya kawasan muka dia. Ni pergi ambil ayat, pergi jolok masuk mulut dia. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Nampak tak? Ambil, ya Allah. Ada, ustaz tengok sendiri. Kita duk tengok orang mandi mayat, tak ustaz tak? Apa betul ustaz? Mana nak boleh betul, semua pasal orang serah dekat dia. Pasal bila mana orang bagi dekat dia ni, orang main package. Kan package dengan dia. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, nak memandikan mayat ni jangan kasar. Tapi kita alhamdulillah. Kita usah duk tengok, alhamdulillah. Hadis memandikan mayat ni, ulama kata hadis ni sahih. Hadis yang Aisyah sebut ni bukan diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Hadis ni dia kata ala syartil Imam Muslim. Syarat hadis ni ada dalam Imam Muslim. Syarat hadis ni sama dengan Imam Muslim. Dengan arti kata kedudukan hadis ni kuat, sahih. Kuat, sahih. Maksud dia kata kat sini merosakkan betul jasad, dia kata. Mayat adalah haram. Kita bagi buat lebih kurang dekat dia, luka dia haram. Terutamanya mayat yang balik daripada aksiden. Mayat yang kena lebih kurang sudah pedap-pedap ni pergi tonyoh darah dia, tak payah. Dia kena belah tahu sini ke apa, ambil tu sudah ala kadar sudah.
Ni pergi ambil cuci, sudah. Dah cuci tak, kat darah dia keluar, tampal sudah. Cukup. Jangan seksa mayat tu. Jangan seksa mayat. Nampak tak? Pasal tu mayat ni je kita nak angkat dia, kita nak ni dia, kita kena hati-hati. Pasal dia terlalu sakit sangat-sangat. Nabi kata bila roh keluar ni, sakit jasad dia, sentuh macam tu pun dia sakit. Allahu Akbar, dah sakit. Pasal roh keluar. Tak boleh kita nak cerita. Kita baru kena operation, akan baru operation. Operation tanpa perut, nak angkat semua tak boleh. Nampak tak? Nak. Baru sikit je operation pun, apa nama? 10 jarum apakah? Nampak tak? Itu pun kita melupuk punya sakit. Ini sakit roh kita keluar. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Sakit sangat mayat ni. Pasal tu ya Allah Tuhan, hadis Nabi SAW duk cerita dekat kita berkenaan dengan mayat ni adalah hadis An Abi Sa'id Al-Khudri. Betul ke? An Abi Sa'id Al-Khudri. Betul ke? Tak mana hadis dia lari merata dunia. Ya Rasul, ya Allah. 298. Tengok Ustaz dia lari dengan sekejap, dia tak suka kat apa ni. 294 ya. 294 Wazada Ibnu Majah, sambung. Wazada Ibnu Majah. Ulama hadis yang mai daripada Ibnu Majah min hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah tadi Aisyah bagi tahu mana-mana orang yang bagi patah mayat seolah-olah dia bagi patah mayat macam dia hidup. Mai pula Ummu Salamah bagi tahu, dia kata apa? Fi ismu. Ismu maksudnya ke atas kamu ni berdosa. Alaikal ismun. Ulama kata ke atasnya adalah berdosa. Hadis daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW yang nama Hindun binti Muawiyah. Hindun ni bukan calang-calang orang perempuan tahu. Ya Allah, nampak tak Hindun ni? Dalam banyak-banyak isteri Nabi, dialah isteri Nabi yang paling apa nama? Cantik sekali. Rambut dia pun panjang. Subhanallah azim. Mai pula hadis yang seterusnya. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala alhidu li lahdan wa ansibu ala nasban kama suni abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Muslim. Hadis Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad ni kita tahu, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia tak ada anak perempuan, dia tak ada anak laki-laki. Dia tak ada anak laki-laki, dia cuma ada anak perempuan saja. Dan Ustaz pernah cerita tentang dia. Dia cuma ada anak lelaki, dia tak ada anak perempuan. Dia kira kerja dia, pasal dia tahu habuan nak bagi esok ni ke anak laki-laki tak ada, kena bagi derma. Dia ambil harta dia semua, dia nak derma, ambil harta nak derma, sampai Nabi tegur dia, simpanlah sikit, jangan derma semua. Jangan semua hang bagi untuk fi sabilillah. Tengok dia. Nampak tak? Nabi SAW pernah lantik dia jadi ketua peperangan ni. Nabi pernah lantik Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila lantik Sa'ad bin Abi Waqqas, di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain tak senang. Tak senang. Dia kata macam mana Nabi boleh lantik Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia ni kalau lantik dalam suasana peperangan, esok ni harta rampasan perang dia nanti ambil nanti. Dia persangka buruk kat dia. Pasal dia punya pakaian dia lebih kurang lokoh aja. Pasal selalunya orang kaya dressing dia satu macam punya jalan, satu macam tergedik-gedik, nampak tak? Dia punya cara hidup dia lain. Dia ni pula tak nampak cara macam tu, sedangkan dia kaya raya. Duit dia semua nak bagi kat jalan Allah, dapat semua nak bagi kat jalan Allah. Macam tu punya keadaan dia. Pasal tu Nabi lantik dia dalam peperangan jadi ketua. Bila harta rampasan perang, dia nanti agih. Nabi tahu dia takkan tamak. Di kalangan orang lain tak sonok. Akhirnya duduk ramai-ramai duk berkumpul, ya Allah, ramai-ramai duk berkumpul, masing-masing bakat kutuk kat dia. Masing-masing kata apa? Ni Nabi lantik Sa'ad bin Abi Waqqas ni, kita dia ni orang miskin, dia ni macam-macam dia duk kata, dia duk mengumpat dekat dia.
Kalau dia lah esok ni hantaran pesan perang, dia nanti ambil kat dia lebih kat kita korang. Sedangkan dia duduk dalam majlis sekali dengan mereka. Cuma mereka kebanyakannya tak kenal dia. Bila Nabi lantik, mereka tak kenal dia ni siapa, mereka tak kenal. Masing-masing pakat duk cakap. Akhirnya dia duduk dalam majlis, dia sengap, orang duk kutuk. Habis majlis, dia angkat tangan, dia merayu, Ya Allah, orang yang hang kata kat aku tu hamba. Dia minta, Ya Allah, minta Allah jatuh fakir. Nampak tak? Bila kena, dia angkat tangan. Lepas tu jangan kita fitnah dekat orang, dia angkat tangan saja, mampu kita. Nampak tak? Ustaz dah pernah cerita berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dalam ramai-ramai sahabat Nabi dalam hadis ni disebut, dalam ramai-ramai, dia Allah bagi peluang masuk liang lahat untuk uruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi, dia masuk dalam. Bila masuk dalam, dia cerita kat sahabat Nabi, wallahi aku kebumikan Nabi, muka Nabi, jasad Nabi, semua aku bagi penuh dengan apa? Dengan tanah. Dengan semua dengan tanah. Dulu ada tanah dengan batu semua ada prosok masuk. Dia bagi rapat. Sampai dia kata, tak ada ruang langsung dekat jasad Rasulullah. Sikit ruang pun tak ada. Dia selesai, elok dia selesai, dia kata apa? Dia selesai ke bumi, hadis ni panjang. Dia selesai dah ke bumi, dah semua dah, dia naik di atas. Bila naik atas, dia bagi rata semua, dia berdiri. Bila dia berdiri, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-hiduni lahdan. Wahai sahabat aku, tolong kebumikan aku macam tu, macam mana aku buat kat Nabi. Al-hiduni lahdan. Esok ni kalau aku mati, apa tolong buat macam tu kat aku. Wa ansibu ala nasbi nasban. Dia bubuh semua, segala batu semua dia bubuh. Dia kata, Kama suni abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana aku buat kat Nabi, macam mana apa dok tengok macam tulah hampa buat dekat aku esoknya kalau aku mati, tolong jangan bagi ada ruang dekat kubur. Masa liang lahat tu bagi penuh. Tapi kebanyakannya bila kita baca hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksud dia kata kat sini, diperintahkan menutup, dia kata rapat-rapat liang lahat. Liang lahat tu bagi rapat, bagi kejap. Nampak tak? Kita di sini bagus. Arab tak ada. Ustaz tengok di sini ada setengah dia buat bantai. Dia letak bantai kat kepala kawan tu. Betul tak? Hampa tak tengok ke? Hampa tak apa pun tak tahu. Dia buat bantai. Tempat Ustaz tengok dia buat bantai. Ya Allah Tuhan, betul Ustaz cerita ni. Dia buat macam bantai, dia letak bantai. Nak tidur, tak boleh tidur. Ada faham? Dia ingat kawan tu nak tidur. Ya Allah, dia tak tidur. Nampak tak? Pasal tu agama duk ajak dekat kita bila ke bumi ni kena rapat. Tapi tempat kita, ya Allah ya Tuhan, ni semua kerja-kerja orang alim lah, okey? Kerja orang alim. Lepas tu orang alim pula kena panggil. Ni semua orang-orang yang ada kuasa. Jenis orang-orang yang ada kuasa ni semua ni, nampak tak? Dia kena panggil orang-orang yang diurus di kawasan perkuburan ni, tolong ajak dekat depan dengan cara betul. Hampa nak buat macam ni, bila hampa nak ke bumi, hampa nak hampa nak gali ke, nak kambuh balik ke, tanya dekat waris, bukan hampa lompat masuk. Tanya kat waris, ada tak waris nak masuk, anak dia nak masuk ke, saya tolong ajak dekat dia. Ini hampir masuk. Dia kata kalau saya tak masuk dalam tu, macam nak dapat 80? Pasal orang cas dengan dia masuk sekali. Kalau saya tak masuk, 80 tu dah kurang. Daripada 80 mungkin jadi 60. Ada faham? Lah ni main package. Kita tak boleh masuk campur. Dia buat semua sekali. Dia nanti buat hari tu macam mana tak tahulah. Ya Allah, ya Tuhan. Pasal tu khairat kematian ni, cubalah ikut cara agama. Khairat kematian ni cubalah ikut cara agama. Walaupun orang duk bayar, dia nak kenali daripada awal itu, ya Allah Tuhan, orang tu tahu selok belok agama. Tahu selok belok agama, nampak tak? Dia tak apalah, walaupun kita bagi kat dia penuh, ada anak dia nak semayang untuk bapak dia, tak apalah. Tapi kalau main package dengan orang semayang semua masuk. Ada faham? Takut anak semayang, dia semayang, aku tak dapat 200. Mau debu kat hang, nampak tak? Pasal tu ya Allah, khairat kematian ni kadang-kadang kita bimbang juga bila dia buat package siap, tak boleh siapa pun campur, depa dia main dah tentera depa main buat. Yang ni main buat, ini main buat. Kita tak ada ruang nak masuk ke celah.
Masuk ke celah tu, lepas tu ni kami main ramai-ramai. Saat ni bos kami tengok kami tak buat kerja, tak dapat lah. Benda tu kenapa betul sikit lah. Kita bagi duit kat mereka penuh, tapi bila mana keluarga nak masuk campur sikit, tolong-tolonglah. Tolong-tolong. Tapi kalau kita pandai sangat nak buat, takut-takut dia lepas kat kita, mampu kita. Kita cangkui pun tak ada, apa pun tak ada, nampak tak? Jadi oleh sebab tu Allah, masalah urusan jenazah ni, atau utamanya khairat kematian, ikutlah cara betul-betul, cara nak bagi mandi dia, nak kapan dia, semua tu bagi-bagi betul. Masuklah liang lahat duk mengaji ni. Duk mengaji, nampak tak? Duk mengaji mengatakan apa nama? Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata apa? Alhiduni lahdan, tolonglah kebumikan aku macam mana aku buat kat Nabi, ya Allah, wa ansibu ala nasbi nasban kama suni abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita punya mayat ni ada ruang, tapi Pulau Pinang di sini hampa tak ada peti kan? Di Pulau Pinang kami ada peti tau. Apa tak tahu ke? Apa pun tak tahu. Hampa ada peti, kami ada peti siap. Dekat kami dia buat peti siap. Bila mati-mati dia buat peti tu. Peti tu kena buat dia mah. Peti tu masuk ke dalam. Bila masuk ke dalam dia Allah, bila dia nak kambur, dia kambur sikit dia tutup. Bila dia tutup, ruang punya berlambak ada kat apa nama. Bila ruang punya banyak hujan duk turun, dia jadi lembab tu macam tanah, papan tu akan reput. Bila reput dia masuklah ke dalam. Bila masuk ke dalam tanah semua dia turun ke dalam. Kita lalu mayat tu kita tahu inilah mayat orang yang berdosa. Kepala otak berdosa apa? Apa dah? Tak ada kaitan. Kita lalu kita tengok mayat ni, mayat ada dosa, dia masuk ke dalam. Yang dosa tu orang yang buat tu. Dia kena bagi rapat. Alhamdulillah di tanah Arab dia tak ada jenis tu, tak ada. Dia tak ada. Dia letak mayat macam tu, dia buat pi, dia tak ada apa-apa pun tak ada. Yang tu satu bagus. Usuk mayat tu macam tu. Bukan kita kena bubuh dia saat ni pergi tutup ke dia, atau ambil pula ayat Quran bubuh harta mayat. Setengah ulama tak bagi ayat Quran dibubuh harta mayat. Pasal mayat masih dikategori sebagai bangkai. Tak boleh letak ayat Quran atas tu, biarkan biasa. Tak letak pun tak apalah. Nampak kadang-kadang kita bubuh kat situ innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil ayat-ayat apa kan bubuh. Saya tengok ada. Ada dia letak atas tu. Tak cukup macam tu. Kalau pergi kat Pulau Pinang, apa nama, mamak ni, dia bubuh bunga punya berlambak. Alamak, yo. Dia terbubuh atas tu semua. Salat apa nama, Allah. Yang tu krek satu macam pula, nampak tak? Oleh sebab tu Allah angkat macam biasalah. Kita ni, insya-Allah doa banyak-banyak, mudah-mudahan kita mengaji ni, kita teringin nak praktik. Kita mengaji ni, kita teringin nak praktik. Pasal tu orang yang ambil bagian-bagian buat kerja-kerja agama ni, dia sendiri kena belajar selok-belok agama baru kita nampak cantik. Kalau tidak akan jadi karut. Duk mengaji banyak, duk kuliah banyak, macam-macam kita tengok, tapi praktikal kita tengok. Ataupun menterjemahkan Islam yang kita mengaji tu duk macam tahap yang sama. Tu kita agak kecewa sikit lah. Nampak tak? Ramai yang mengaji, mendengar kuliah, bila mati buat trend yang sama. Buat trend yang sama, anak murid mati, tapi tengok dia bubuh apa ayat ke, dalam duk ceramah dia boleh tiap, maduku bagi. Nampak tak? Kita jadi kita sengak. Hari tu kita kena diam lah, pasal orang kita mai sebagai penemat ziarah mayat, kita diam. Ambil bunga, pergi ambil satu bunga, apakah dia pergi beli satu bunga, dia pergi bubuh macam apa? Ada satu jak apakah dia bunga atas situ. Kita kata astaghfirullahalazim. Nampak tak? Kalau ikut agama, ambil satu batu, butang kepala, itu sunnah. Itu je. Ujuk diri kita semungkin yang boleh. Penentu bagi kubur kita ni, esok ni kesan orang dalam. Kita kena wasiat dekat keluarga. Bila keluarga kita buat tak senonoh, kita tak bertanggungjawab. Bila kita tak wasiatkan kepada keluarga kita buat tak tentu hala dekat kubur kita, kesan dia ada pada si mati. Bila kita pergi tengok satu-satu kubur, kadang-kadang kita tengok lemah perut, kita tengok. Nampak tak? Mudah-mudahan ya Allah kita ke bumi yang sebagaimana agama duk ajar kat kita. Hukumnya dia kata mengkuburkan jenazah dia kata dengan baik. Dan dia kata kukuh adalah mubah. Mubah tu adalah harus. Hukum dia adalah harus. Wali Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ni kebanyakannya
pendapat Syafi'i, pengikut mazhab Imam Syafi'i memang suka dengan hadis Imam Baihaqi. Dia ada 1000 jilid. Kita nak jumpa semua masalah, jumpa tang sana ada dia. Macam dia kata bernama basuh kepala, lepas tu basuh ni, ada kat dia. Adalah Imam Baihaqi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Imam Baihaqi, ulama hadis ni usung mai kat kita seorang sahabat Nabi yang nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu nahu. Macam hadis di atas dia kata, macam hadis di atas cuma dia wazada. Macam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, cuma dia nak bagi keterangan. Tadi Sa'ad bagi tahu tentang aku ke bumi, Nabi rapat-rapat. Lah ni dia nak bagi tahu apa jadi pula di atas. Di atas tu dia kata wa rafa'al qabruhu anil ardi qadra shibr. Maksud dia kubur ni kubur yang boleh angkat tanah tu sekadar apa? Sejengkal saja. Nak bagi nak ni lagi rendah lagi bagus. Dia pergi lagi tinggi, lingkup. Kadang-kadang ya Allah tanah sampai ke sini, kita tengok setengah-setengah mayat orang dulu sampai tang sini. Betul tak? Apa hanggut sudah. Ya Allah kan. Kadang-kadang kita duk pergi tengok mayat-mayat tu punya tinggi dia punya tu. Kan mayat orang dulu dia punya batu nisan dia tinggi. Batu nisan dia pun tinggi. Tak cukup tinggi dia tiba bumbung pula. Ayo, karep pula. Allahu Akbar. Dia tiba bumbung. Betul ya Allah, ya betul. Pasal tu alhamdulillah Majlis Agama Islam di Pulau Pinang, Ustaz, di kawasan rumah Ustaz, ada di kawasan perkuburan. Perkuburan tu perkuburan orang soleh, tutup guru dulu-dulu yang kami pun tak kenal. Mereka kata ni lah syekh-syekh atau tok guru orang dulu, orang alim, orang timah ziarah. Tapi kalau orang nanti timah ziarah kadang malam Jumaat nanti letak nasi pulut kunyit. Betul, kain kuning, pulut kunyit nanti mai malam Jumaat nanti mai tanya ke dia. Ni agak-agak nombor apa di keluar tu guna. Dia tulis, nampak dia agak-agak tegar dia tulis. Ya Allah Rabbi, memang berlaku dekat kawasan tu. Dia meminta hajat ke yang tu, yang ni. Lilin penuh. Lah ni anda Majlis Agama Islam, dia tengok dia bagi kuasa hari ni, dia cegah semua, dia lempak semua tu. Cuma bangunan, katalah ni bangunan, dalam tu ada kubur, yang ni atas bangunan bumbung semua dia buang. Kalau ikut mayat, tak boleh ada bumbung. Dia straight dengan Allah Ta'ala. Tak boleh ada bumbung, tak boleh kita masukkan mayat, tanam di sini. Katalah ni bumbung, tak boleh, dia kena terbuka. Majlis Agama Islam Pulau Pinang, dia ni rumah dia, mayat, dia pecah keliling, tapi tiang kekal. Mayat kekal. Dia bersih balik ke masjid ni. Ustaz baru ni balik tengok, alhamdulillah. Tapi take time lah. Nak buat macam tu semua take time. Tak ni dia kata ISIS pula mampu pula. Nampak kena take time. Benda-benda kita nak ubah macam tu kena ambil masa sikit lah. Kena ambil masa sikit. Pasal kita merintah tak boleh kita cepat, pelan-pelan. Macam kita tengoklah hudud yang kita nak buat ni, kita sedih. Pertama nak minta kebenaran dekat DUN. Lepas DUN dia pergi mana? Lepas Parlimen. Lepas Parlimen Majlis Raja-Raja. Lepas Majlis Raja-Raja, Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan sokong, kata okey. Lepas tu pula penjara. Nak melalui semua sistem ni baru jalan. Berarti hak Tuhan ni kena cek dulu. Yang menentukan boleh tak boleh manusia. Subhanallah. Musibah tak? Sedih kita dengar. Hukum Tuhan sampai kena cek. Kementerian Kesihatan kena tengok boleh tak boleh nak buat. Satu saja ambil tak boleh buat. Orang menentukan boleh tak boleh. Sepatutnya undang-undang Allah bukan kita kembali kepada manusia, kita kembali kepada Allah. Sedih apa yang jadi di muka bumi kita ni, kita sedih. Pasal tu kita mengaji saja, kita tak banyak untuk memperjuangkan hak Allah. Banyak mengaji. Kuliah banyak, mengaji banyak, yang tu lah, yang ni lah. Rupa-rupanya bila kita hitung tengok, rupa-rupanya nilai keberkatan mengaji tak ada. Kalau nilai keberkatan mengaji ada, ya Allah, roh tok guru yang duk ajar tu boleh menyebabkan orang mana orang nak pelekeh macam ni, kita tolong. Tolong jangan duk buat macam ni. Jangan buat satu penghinaan terhadap hukum Allah. Nak angkat tangan, siapa setuju, siapa tak setuju, mana boleh. Nak dapat persetujuan dulu baru ni. Nak mampu.
Nampak tak kita sedih dah? Sedih. Kita tak boleh tanya ke orang ni nak buat ni boleh tak boleh. Kita tak, Allah sendiri suruh buat, kita buat. Ni satu musibah kecelakaan yang besar. Kita doa biarlah kita ni mengaji, betul-betul mengaji kita ni ada nilai ruh keberkatan agama. Mengaji bebuih mana pejabat yang tu, yang ni, forum yang banyak dah kita tengok kelas-kelas. Tapi kita tak nampak sentuhan agama. Sentuhan agama ni orang boleh buat lebih kurang, kita duduk macam ni je mengaji kita. Bila main musibah dengan kita sekali kena. Ada faham ke? Nibat mayat mati. Nampak tak? Oleh sebab tu orang yang ya Allah di kawasan perkuburan ni dia kena sejengkal. Sejengkal sudah ya Allah Tuhan. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Mai di bawah daripada Imam Muslim. Syarah Ustaz tak baca nah. Masa kita duk jalan dengan cepat. Ali Imam Muslim wa anhu, Ustaz target lagi sekali mai kita dah habis dah. Pasal nak masuk Ramadan. Oh banyak lagi mampu aku. Seduk target habis Ramadan ni kira habis lah. Takut-takut kita mati lepas Ramadan kan. Sempatlah kita mengaji bagi habis. Ustaz target bab jenazah ni kita habis bab ni, kita mati pun kita seronok dah. Nampak tak? Kita mau mati lepas bab ni mau mati pun. Kita dah tahu Rasulullah belok, nampak tak? Wali Imam Muslim dia kata wa anhu. Imam Muslim buat mai lagi daripada apa nama? Imam Muslim cerita balik dia kata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sama dia ambil daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Daripada atas tu dia ambil daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah pula ambil daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita hadis yang sama. Dia kata apa? Jabir bin Abdullah kata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang sangat-sangat dekat kita, dia kata ai yujassasal qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Betul ke? Tak tahu. Ustaz tak berapa Ustaz. Tapi tak apalah, betul lah tu. Naha Rasulullah. Nabi larang dekat kita, ya Allah, Nabi kita tolong jangan buat. Tolong jangan buat. Di kawasan perkuburan ni jangan buat. Kesian dekat orang mati. Kesian dekat orang mati. Tolong jangan buat di kawasan perkuburan. Wa an yujassasal qabr. Jangan cat. Jangan warna-warnakan di kawasan kubur. Tolong jangan. Itu bukan rumah. Rumah dia duduk di dalam. Hang tak tahu apa jadi dalam dia. Wa an yujassasal qabr. Di kawasan kubur ni jangan cat. Pergi ambil cat apa nama? ICI ke? Kan? Cat yang paling mahal lagi pasal apa nama tak mau bagi dia kena matahari, hujan apa semua okey. Bodoh, tak payah pergi cat rumah hang. Nampak tak? Nabi kita nahan Jabir bin Abdullah ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang disukai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau baca tentang hadis dia bab berkenaan dengan kubur begitu stand ambil pendirian. Kalau betul-betul kita ni orang yang mengikut Imam Syafi'i, kita akan ikut hadis ni. Di kawasan perkuburan kita tak ada cat. Nabi kata, naha, aku larang sangat-sangat jangan duduk cat di kawasan kubur. Wa ayyuqa ada alai, jangan duduk di kawasan perkuburan. Sama ada atas kubur ke jangan di kawasan kubur ni kita bangun berdiri. Sebagaimana Nabi kata nampak jenazah lalu pun kita bangkit bagi hormat di kawasan kubur. Bangkit kubur. Kita nampak apa nama mayat lalu depan kita, mayat yang belum dikebumikan lagi lalu. Nabi suruh mangkit. Mayat siapa sekalipun kita mangkit. Kita duduk sini, tengok-tengok lalu. Ting nang nang kata pada kita kata ustaz tu mayat bukan mayat orang kita. Tapi Nabi suruh Nabi mangkit. Ya ustaz pernah cerita kat dia mayat Yahudi kan lalu Nabi bangkit. Agama ajak dekat kita macam tu ya Allah. Dia hamba Allah. Dia umat Muhammad, cuma dia mati dalam keadaan kafir. Nabi kalau dengar umat aku mati dalam keadaan kafir, ayat mata Nabi meleleh. Satu umat aku dah jadi kafir dah. Allah. Nabi risau dah. Nampak tak? Satu umat aku dah jadi kafir. Kita kalau ada jiran ya Allah yang bukan Islam, tiba-tiba dia mati, salah satunya menjadi tanggungjawab kita. Dia mati je tanggungjawab satu, kita kena pergi talqin kat dia. Last minute kok Allah nak buka pintu hati dia, kita kena ziarah dia, kena berkawan dengan dia. Kalau dia kafir sekalipun, dia mati dalam keadaan kafir, mampus. Tuhan tanya, berapa kali hang beritahu kat dia agama? Berapa kali hang pernah cakap dengan dia agama? Hang pernah baik dengan dia dah? Oh, ya Allah Tuhan.
penentu kita, penentu nak mati esok ni, jiran-jiran kita penentu kita. Kiri kanan depan belakang, ya Allah Tuhan nampak ada penentu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Mana-mana orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia raikan jiran dia. Hadis Nabi nampak tak, jangan musuh dengan jiran. Tambah-tambah pula orang Islam pula, lagi kita kena hormat. Jangan kerana pokok pokok maplang. Sini kata apa? Pokok mangga. Kami kata maplang. Satu pokok, sama lah pokok maplang kan. Satu pokok maplang dia naik, pokok mangga dia naik. Tengah-tengah. Dia dah ranting, dia jatuh kat sini, nampak tak? Dia tu bermaki, bodoh, pergi potong lah. Nampak tak? Kita pula kata, bangang, pergi kat dia lah. Bergaduh. Pasal pokok tu kita bergaduh. Allahu Akbar kabir, nampak tak? Pasal tu kita kena raikan. Dan pokok tu pergi kat tempat jiran kita tak mau, kita pun potong. Ikut cara dia. Itu kawasan hak dia. Hak dia. Jatuh, ya Allah, buah maplam rumah jatuh. Kita kata kat anak kita, pergi ambil tu, kita punya. Dah jatuh belah sana, hak dia. Dah jatuh hak dia. Pasal daun semua duk jatuh, dia duk kutip. Bila jatuh buah tu hak dia. Pasal maplam kita bergaduh fi sabilillah. Lalu sekali mati, bila mati kawan tu, apa kita nak kata? Ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah. Nampak tak? Pasal bergaduh ni. Syaitan ni senang nak bagi kita bergaduh, tapi nak bergaduh senang. Nak bagi kita baik ni lambat sangatlah, ya Allah. Lambat sangat-sangat, nampak tak? Pasal tu ya Allah Tuhan, dia kata kat sini, bila kubur tu jangan cat. Dia kata cat tak sini? Kan, nampak tak? Kubur ni tak boleh cat. Yujassasul qabr tak boleh cat. Tak boleh cat, dia tak boleh cat. Ikut sunnah, Ustaz kata kubur, ambil satu batu bulat ke apa, batu apa ke, letak atas kepala dia. Yang tu je. Itu sudah. Nampak tak? Tapi setengah orang tu nak buat kiri kanan, tak apalah. Ulama di sebelah sini kata boleh lah. Nampak tak? Kita cucuk kiri kanan tu. Nampak cucuk kiri kanan. Kalau mampu tetap sebelah, lagi cukup. Ambil satu batu, bubuh di kosong kepala. Dah sunnah Rasulullah SAW. Allah, dia tak ada bubuh tu semua, tak ada. Kalau kita bubuh, okeylah. Daripada banding dia bubuh dia bubuh batu-batu keliling. Lepas tu dia ambil simen, nak mampu simen. Kadang-kadang dia beli satu set tau, dia bubuh satu set, dia beli, dia buat semua marble semua. Ya Allah, sudahlah. Pergi tengok mayat Rasulullah, kubur Rasul, tengok ada. Tengok ada. Apa pun tak ada, tanah macam tu je. Dulu boleh tengok ada tuan lah ni, dia tak tahu ada tutup dan apa semua, apa tak. Tanah biasa, dia tak ada satu apa pun tak ada. Biasa tengok ada. Tak apalah, apa-apa pun tak tengok. Ya Allah. Yang kedua dia kata wa an yuqa'ada alaihi. Jangan duduk di kosong kubur, jangan duduk di kosong kubur. Semua hadis duk mai berkenaan dengan jangan duduk sampai Nabi pergi ziarah anak dia Zainab